Tuan Guru. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia, penceramah jemputan kita pada kali ini Al-Fadhil Tuan Guru Syekh Haji Abdul Rahman bin Ja'far, Yang Berusaha Dr. Haji Minhad bin Dolah selaku Pengerusi Masjid An-Najihin Karya Taman Merdeka Jaya, yang dihormati Ustaz Haji Ahmad bin Zainal Abidin selaku Imam Satu Masjid An-Najihin, barisan pegawai syarak, barisan jawatan kuasa, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, serta anak-anak remaja, putra dan putri yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpah kurnia, izin serta inayahnya, kita diberikan ruang dan peluang untuk hadir dalam majlis perkongsian ilmu sempena sambutan awal Muharram peringkat Masjid An-Najihin Karya Taman Merdeka Jaya. Hadirin yang budiman, cabaran hari ini datang dalam pelbagai bentuk, dalam semua bidang serta aspek kehidupan. Ini berbentuk kecil maupun besar, secara halus maupun nyata dan terang serta jelas. Cabaran sentiasa ada di sekeliling kita, sama ada kita sedar ataupun tidak. Dalam pendidikan, dalam perubatan dan kesihatan, dalam bidang ketenteraan, dalam bidang pertanian dan pelancongan serta perladangan, dan semuanya yang tak pernah habis-habis hingga dunia ini kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini berdasarkan keputusan SPM 2024, 10,000 lebih anak-anak kita yang tidak langsung hadir dan mengambil peperiksaan tersebut. Usaha kerajaan untuk memberi ruang dan peluang kepada anak-anak didik dengan STEM, TVET juga masih menjadi cabaran utama negara. Itu belum masuk lagi isu skema yang berlarutan hingga kini, yang melibatkan kerugian berjuta ringgit. Tuan-tuan yang budiman, lebih dari itu, cabaran kepada diri kita secara individu, keluarga dan masyarakat yang berada di sekeliling kita. Apakah solat subuh berjemaah dan solat-solat fardu yang lain, masjid kita dilimpahi jemaah sebagaimana berlakunya dalam solat fardu Jumaat, solat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Belum masuk soal politik yang agak sensitif. Bila kita bicarakan cabaran, halangan dan kekangan yang berlaku dalam kehidupan, akhirnya tunjang asasnya adalah akidah kita, sama ada lemah, kuat, utuh atau kukuh. Itulah jawabannya. Untuk itu, saya mau pilih
Pegawai Syarah Jaja Tuan Kuasa meraki ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Guru Syekh Haji Abdul Rahman bin Jaafar yang sudi hadir meluangkan masa untuk berkongsi ilmu dengan kita semua. Dengan tajuknya cabaran umat Islam di Alf Baru dari kacamata atau sudut pandang seorang murabbi, mu'addib dan mujahid. Majlis tanpa meninggalkan semasa dengan segala hormat dan sukacitanya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Tuan Guru untuk menyampaikan perkongsian ilmu. Dengan segala hormatnya dipersilakan. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شونم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimain ila yaumiddin, amma ba'd. قال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Jadi kasih saudara pengurusi majlis yang dikasihi pengurusi Masjid Najiyah An-Najih, Masya Allah, yang dikasihi Tuan Imam, pegawai syarak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Pertamanya kita memanjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala selaku hamba yang kerdil, yang fakir, yang hina dengan Allah Ta'ala, yang diberikan kesempatan kita menumpang sementara di muka bumi Allah Ta'ala dan akan kembali di mahkamah Qadi Rabbul Jalil di akhirat besar. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini dapat menambahkan lagi keimanan, ketakwaan dan kehampiran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengiktibaran yang penting kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan dalam kitab suci Al-Quranul Karim seorang hamba-Nya yang terpilih, Nabi, lagi Rasul, lagi ulul azm, dan pangkatnya dipanggil Khalilullah, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam pergi di tepi pantai, maka ia melihat satu bangkai binatang yang telah dimakan oleh binatang laut dan ditolak oleh ombak ke darat, dimakan oleh binatang darat, ditolak balik ke laut, darat, laut, darat, laut, habis. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitulah, ya Rabb, kaifa tuhyil mauta, ya Tuhanku, bagaimana engkau menghidupkan balik orang yang telah mati.
Lalu Allah Ta'ala menjawab, awalam tu'min, kamu tak beriman ke Ibrahim? Lalu Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim jawab, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku beriman ya Allah, tetapi persoalan aku ini liyatma'inna qalbi, untuk memantapkan qalbi aku dengan engkau ya Rabb. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi, Rasul, Ulul Azmi dan merupakan Khalilullah, mencari proses untuk kemantapan kontak rohani dia dengan Allah Ta'ala, maka siapa kita? Oleh kerana itu sejajar pada malam ini, cantik program yang kita atur dan seterusnya yang lain adalah program untuk kita bermuhasabah, untuk kita melihat dan mencari proses peningkatan keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan zaman yang kita hidup ini, yang telah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah azza wa jal was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bil nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Hadis hasan lagi sahih. Rasulullah berpesan dengan satu pesanan yang besar, usikum bitaqwallah. Aku berpesan kepada kamu dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan memberikan ketaatan, walaupun kamu dipimpin oleh abdun habasyiyun, hamba Habasyi yang memimpin kamu, tetapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib kamu taat kepada dia. Tapi kalau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hidung dia mancung, rupa dia handsome, dia tak taat kepada Allah, la sam'a wa la ta'ah, tidak ada taat kepada orang yang menderhakai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'ata li makhlukin bi maksiatin khaliq, tidak ada taat kepada makhluk apabila makhluk itu menderhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita akan dihimpun kembali di Mahkamah Qadir Rabbul Jalil, bukan mahkamah syariah, bukan mahkamah dunia, tapi mahkamah lebih besar di akhirat besar. Jadi oleh kerana itu Rasulullah memberikan pesanan kepada kita, satu pesanan yang jami', pesanan yang lengkap. Alaikum bitaqwallah, lazimlah kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala, menjunjung perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Dan ini merupakan rukunun min arkanil khutbah. Kalau kita ada ceramah mingguan, iaitu khutbah Jumaat, di antara rukun dia apa? Al-wa'iz bitaqwallah. Kalau Tok Khatib tak berpesan dengan takwa Allah, maka batal khutbah Tok Khatib, tak sah sembahyang Jumaat lagi itu. Betapa besarnya berpesan dengan takwa. Persoalan dia apa itu takwa? Takwa dibagikan oleh ulama kepada 3 maratib, 3 peringkat. Yang pertama, at-taqwa anisyirk wal kufr. Kita menjaga diri kita daripada terlibat dengan benda-benda yang boleh membawa kepada terjejasnya akidah, iaitu al-kufr. Yang kedua, at-taqwa, kita memelihara diri kita anil awsafil mazmumah, daripada sifat-sifat yang dicela oleh syarak, yang dibilang oleh ulama lebih kurang 800 penyakit-penyakit qalbi, afatul qalbi. Dan yang ketiganya, memelihara syuur qalbi kita, keperasanan qalbi kita biar sentiasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hijrah, mana berlaku perpindahan, maka dituntut oleh kita, oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ialah sentiasa ada peningkatan.
Ya, sentiasa ada peningkatan. Jangan maknanya hari ini dengan hari akan datang seterusnya bersamaan. Itu tidak dikendaki. Manistawa yaumahu fahuwa maghbunun. Sabda Rasulullah SAW, manistawa yaumahu, barang siapa yang sama 2 harinya, semalam dengan hari ini, imannya tak ada turun, tak ada naik, amalannya tidak turun, tidak naik, kekuatan jiwanya dengan Allah tidak turun, tidak naik, maghbun, orang tu tertipu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana Rasulullah nak kita sentiasa ada ziyadah, pertambahan dari sudut ilmu walaupun sedikit, sepatah, dari sudut amaliyah, amalan kita walaupun sedikit, dan begitu dengan ahwal, kedudukan, konteks rohani kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Biar ada ziyadah, ada pertambahan. Maka oleh itu dalam pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai yang menjadi tunggak disebut oleh ulama, taqwan ilahi midari kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syarril ha'ilah. Taqwan ilah, membentuk ketakwaan kepada Allah Ta'ala, midar, paksi, tempat berpusingnya segala kebajikan dunia dan akhirat. Bila insan gagal memasang sifat takwa, dalam arti kata lain menyenaraikan diri dia dalam gulungan muttaqin, maka insan itu tidak akan berjaya dunia dan akhirat. Kejayaan yang sebenar dan kedudukan yang sebenar kejayaan diangkat oleh Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia insan di sisi Allah Ta'ala, bukan di sisi makhluk, di sisi Allah, orang yang paling tinggi darajat takwanya. Jadi oleh kerana itu ulama meletakkan untuk menghasilkan sifat takwa ialah sekurang-kurangnya 3 perkara yang mesti diadun. Yang pertama al-ilm, ilmu. Yang kedua al-amal, pelaksanaan. Dan yang ketiganya al-ikhlas. Tanpa ilmu manusia tidak akan berjumpa jalan yang membawa mereka keselamatan dunia dan akhirat. Sebab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an menyebut man fata ta'limat ilmi waqta syababih fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Wallahi hayatul fatah bil ilmi wat tuqa idza lam takwani la tibara rizatih. Barang siapa yang waktu hidupnya dia luput untuk menimba dan memperkasakan ulumuddin, ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, maka Imam Syafi'i kata fakabbir alaihi arba'an liwafati, engkau takbirkan kepada dia 4 takbir. Apa semayang 4 takbir? Mayat. Bermakna orang yang tidak mengisikan pengisian dalam dada dia ilmu Allah Ta'ala, taraf dia sama dengan mayit. Mayat ni tuan-tuan tahulah kan, dia tak ada apa-apa. Kalau tuan-tuan mandikan dia pusing kanan, dia pusing kanan, dia pusing kiri, dia tak ada apa kekuatan. Kalau tuan-tuan mandikan mayat pusing kanan, dia pusing kiri, tuan-tuan pun bangun mengkau lagi. Ya, ni mati ke belum lagi? Maknanya begitu dahsyat tamsil yang dibuat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bandingan orang yang mengosongkan kalbi daripada nurul ilmi. Fakabbir alaihi arba'an wafati. Dan Imam Syafi'i bersumpah, wallahi, demi Allah, hayatul fatah, hidupnya pemuda, bil ilmi, dengan ilmu, wat tuqa, dan bertakwa. Manakala tak ada ilmu dan takwa, habis. La tibar di zati, tidak ada iktibar, tidak dikira, tak ada nilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyukru iqalun ni'am. Syukur adalah penambat dan pengikat nikmat. Sekarang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, Allah Ta'ala beri kepada kita. Kalau tidak, siapalah kita? Allah Ta'ala yang membuka kalbi kita sehingga kita diberikan semangat, diberikan kehendak, minat kepada mencari nurul ilmi. Maka diberikan satu tawaran besar,
daripada Rasulullah SAW, man ahabba an yanzura ila untaqaillahi minan nar fal yanzur ila al-muta'allimin wal mustami'. Barang siapa yang waktu sekarang ni bagi dia kata nak tengok muka-muka dan wajah-wajah insan yang akan dilepaskan daripada siksaan neraka Allah Ta'ala, sila tengok kepada golongan ahli ilmi yang mengajar ilmu, yang mencari ilmu. Sebab al-ilmu nurun, ilmu tu nur, lawan nur az-zulmah, kegelapan. Kita nak duduk dalam cahaya atau nak duduk dalam kegelapan. Begitulah besarnya perbandingan. Maka bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab Allah Ta'ala izinkan kita menjadi ahli ilmi, menuntut dan menimba ilmu ke sana kemari, dengan tujuan adalah untuk liziyadatil iman, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis tadi Nabi menyatakan, may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, fasayara ikhtilafan katsira, engkau akan lihat wahai sahabat-sahabatku, perpecahan umatku terlampau banyak. Sehingga dalam hadis sahih yang lain disebut oleh Nabi 73 puak. Kulluhum finnar illa firqatan wahidah, semua tu terjun ke neraka jahanam melainkan satu puak je. Yang disebut di sini iaitu fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib kamu berpegang dengan sunnahku, perjalanan Rasulullah SAW, wa sunnata khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan perjalanan khulafa' ar-rasyidin yang menggantikan Nabi, iaitulah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sekalian para sahabat yang Nabi angkat darajat dia, ashabikan nujum bi'ai muqtadaitum ihtadaitum, sahabatku seperti bintang di langit, yang mana satu kamu ambil, nasai kamu dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka cara berpegang, addu alaiha bil nawajis, naklah kamu pegang betul-betul sunnahku dengan gigi geraham kamu. Ini kinayatun an syiddati tamassuk ala sunnah. Ya, satu kiasan bahawa kita kena pegang kukuh. Kalau kita makan daging, tuan-tuan, kalau kita gigit tak apa jalan, kita akan tolak ke belakang. Ya, di belakang sekali ngam putus terus. Kalau dia main depan daging ketetel, dia menganjal, dan dia tolak belakang sekali ngam putus. Begitulah satu kiasan. Nabi kata addu alaiha bil nawajis, naklah kamu pegang perjalanan Rasulullah ni dan para sahabat dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hati daripada muhdatsatul umur, perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, kerana kebanyakan bid'ah itu adalah sesat. Jadi panjang dan banyak pengajaran daripada pendalaan hadis yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana cara untuk kita secara umumnya menghadapi suasana perubahan di akhir zaman yang semakin hebat, iaitulah perkara-perkara baru yang timbul, pahaman-pahaman baru yang timbul, keadaan-keadaan baru, yang mana mereka ini banyak sampai kepada 73 golongan yang disebut oleh Nabi, semua itu mukhalif oleh syariat, mana bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka menjadi kewajipan kepada kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis lain Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata rasuli au kama qala. Aku tinggalkan kepada kamu dua peninggalan, selama kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan tersesat dari jalan yang sebenar, iaitulah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya macam mana kita nak berpegang dengan sunnah Nabi? Nak berpegang dengan Quran, ambil Quran pegang, kanan-kanan ambil hadis pegang, sampai malaikat maut datang, macam tu. Ya, kita kena mengaji, kena belajar, ya, apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis Rasulullah SAW. Ratusan ribu hadis Nabi yang begitu banyak, yang telah dikumpulkan oleh para muhaddisin, para ulama-ulama, dan membahas akan dia. Di mana tujuan dia ialah untuk melakukan satu benda yang membawa pada penyelesaian
Ya, itulah Rasulullah menyatakan al-islamu nazif fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam ialah agama yang bersih, nazif, yang cantik, yang bersih. Maka fatanazzafu, menjadi kewajipan kepada kamu melakukan pembersihan. Fa innahu la yadkhulul jannah, sesungguhnya tidak akan dibenarkan masuk ke dalam syurga illa nazif, melainkan orang yang bersih. Kita pun kalau anak-anak kita kotor kaki apa semua, kita tak benar naik rumah kan. Tambahan tempat masjid, tempat ibadat. Ya, kalau ada kaki tak bersih nak naik, kita akan larang bersihkan kaki tu, basuh dulu. Ini lebih lagi al-jannah, syurga Allah Ta'ala. Maka tak dibenarkan masuk melainkan orang yang bersih. Maka bersih di sini sekurang-kurangnya dari 3 sudut. Iaitu pertama, bersih akidahnya. Yang kedua, bersih dari sudut amaliyahnya. Dan ketiga, bersih dari sudut maqasid. Ini semua kita nak bentuk hijrah dan mana perpindahan. Kita nak advance ke depan. Kalau sekiranya benda ni sudah ada, wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan kalau sekiranya kurang, kita tambah. Kalau tak ada, kita penuhkan. Itulah maknanya kita membuat majlis-majlis umpama ini, yang tuan-tuan panggil berbagai-bagai ulama-ulama besar lagi kan. Tujuan itulah untuk ada ziyadah, tambahan. Yang pertama, membersihkan akidah. Ya, membersihkan akidah, mana pegangan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itu menjadi kewajipan kepada kita menyelesaikan ilmu, ya, dikatakan berkait dengan akidah, yang dipanggil ilmu tauhid, dipanggil ilmu usuluddin, dipanggil ilmu fiqhul akbar, dan berbagai-bagai tasmiyah, nama-nama yang diletakkan oleh ulama, ya, adalah benda itu diambil daripada Al-Quran dan hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya akidah kita benar-benar akidah yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ringkas dia. Sebab apabila kita tidak berakidah dengan sebenar, contoh disebut dalam kitab Usulut Tahqiq, man lam ya'lam ma'nahuma fahuwa kafirun mukhalladun finnar wa in shalla wa sama Ramadan wa hajjal baitil haram. Ya, dalam kitab Usulut Tahqiq disebut oleh pengarang dia, wa man lam ya'lam ma'nahuma, siapa yang tidak mengetahui makna kedua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tak tahu makna dia. Apa makna dia? La ilaha illallah, makna dia apa? Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu bukan makna. Itu arti. Ya, arti kita translate daripada Arab ke Melayu. Itu makna, bukan makna. La ilaha illallah, makna dia benda yang tersirat di dalam kalimah itu. Bila kita sebut la ilaha, tiada Tuhan, dengan makna apa? La mustaghnan an kulli ma siwa wa muftakiran ilaihi kullu ma ada, baru kita isbat illallah. Mana tidak ada zat yang terkaya dari yang lain. Terkaya bukan kaya duit, itu makna jutawan. Banyak harta, itu hartawan. Itu kaya tidak diiktibar, tidak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Kaya sebenar ialah apa? Laisal ghina an kasratil mal walakin ghina al qalb. Kaya sebenarnya ialah kaya qalbi. Makna di sini, di sisi Tuhan maknanya apa? Allah Ta'ala tidak terikat dengan siapa, tidak berhajat kepada siapa, bahkan dia zat yang kewujudan dia asliyun, bukan zaid baru datang. Ya. Kemudian makna ketuhanan, ia telah berhajat segala yang lain kepada dia. Hebat tidak hebatnya ketuhanan Allah Ta'ala, maknanya tidak ada zat yang mana dia ni, dia tidak terikat dengan sesiapa, dia tidak bersandar kepada sesiapa, dia tidak maknanya memerlukan pada sesiapa. Sebaliknya, sesiapa yang lain semua terikat dengan dia. Itulah kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana benda ini dibahas sebagai tunjang. Kalau sekiranya kita tak kenal ini, bahawa kafirun mukhalladun finnar,
Ulama tu kata dia kufur dengan Allah dan kekal dalam neraka Jahannam. Wa in shalla, walaupun dia semayang, wa shama Ramadan, walaupun dia puasa bulan Ramadan, wa hajjil baitil haram, walaupun dia haji ke Mekah. Ada kaya tiap tahun pergi umrah. Sampai unta pun jemu tengok muka dia, muka kau je. Ya, pergi. Baguslah tu. Maknanya kita kena bina ibadat kita di atas tapak yang betul. Tuan-tuan, kalau mati besok kita mati, malaikat tanya apa? Kam arkamis salah? Berapa rukun sembahyang? Tak, dia tak tanya. Dia kata mar rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Malaikat tak tanya berapa rukun haji, ya, berapa rukun puasa, dah, dia tak tanya. Dia tanya mar rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kalau di dunia kita tidak mengenali siapa Allah Ta'ala, maka hukum di ibadat kita tidak diiktiraf. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat melainkan dia kena kenal siapa Tuhan yang disembah. Allah tu siapa? Sebab tu orang kalau kenal Allah Ta'ala, Masya Allah, kalau dikenal siapa dia Allah Ta'ala, confirm hati dia akan rindu yang cukup kuat dengan Tuhan. Hati dia akan kasih yang cukup kuat dengan Tuhan. Sebab apa? Hati manusia, dia akan kasih, dia akan minat, dia akan suka, akan jatuh, tertambat kepada benda yang hebat, benda yang mahal, benda yang bernilai, benda yang berharga, yang paling. Kalau tuan-tuan orang bagi satu benda murah dengan mahal, kita nak yang mana? Yang mahal. Benda ori dengan benda sebaliknya, kita nak yang mana? Benda hebat dengan benda tak hebat, kita nak yang mana? Semua kita nak benda yang hebat. Maka siapa lebih hebat daripada Allah Ta'ala? Manakala kalbi kita tidak tergantung dengan dia, bermakna kita belum berapa kenal akan dia. Sebab kalau dia kenal Allah Ta'ala, Masya Allah, confirm hati dia akan terlalu rindu kepada dia. Sebab jibilatil insan yuhib ila man ahsana ilaih. Diperangaikan manusia tu, dia akan kasih, jatuh hati kepada orang yang banyak buat baik dengan dia. Maka siapa lebih daripada Allah Ta'ala dalam soal ni? Ada kita dari siapa? Taksisul iradah dah ada siap. Kita diizinkan oleh Allah Ta'ala menumpang pun dah wujud. Ya, nikmatul ijadi wal nikmatul imdad. Nikmat Tuhan mengeluarkan kita daripada tak ada, dapat kita menumpang sementara. Bukan lama tuan ni, tak ada orang boleh tongkat langit ni. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat dengan pintu kubur. Ya, makna Tuhan beri kita nikmat. Dia beri segala-galanya. Ya, dengan nikmat yang disebut dalam Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau nak dihitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Nikmat diberi lain, nikmat yang ditolak, musibah Tuhan pergi ke hospital, macam-macam penyakit ada tu. Semua tak ada atas diri kita yang kerdil. Masya Allah besar. Jadi bila kita tafakur, mengingati akan benda ini, akan mengubahkan satu ahwal kalbi kita, bahawa dikenal Masya Allah, hebatnya kebesaran Allah, dahsyatnya kewujudan Allah, dan dahsyatnya kepemurahan Allah dan sebagainya. Maka hati insan tu akan ada apa? Alaqatul qalbi dengan Tuhan. Dia akan mengenali Allah SWT dengan lebih dekat. Ya. Dan tuan-tuan yang hadir, saya yakin semua dah mengaji. Kalau tauhidul sifat, ya, sifat 20 tu semua dah mengaji kan, dah belajar. Itu pembinaan apa? Sifat tauhid bidalil wal burhan. Sekarang hijrah kan, saya nak ajak tuan-tuan hijrah daripada tauhid khas am kepada tauhidul khas. Kalau dah sampai tauhidul khas, alhamdulillah. Ya, kalau tauhidul am ialah kita membina akidah bidalil wal burhan, dengan dalil Quran, hadis Nabi, sebagaimana disebut dalam kitab-kitab usuluddin. Maka pembinaan akidah kita pun berlaku dah. Kita yakin, ya, dan kita membina keyakinan dengan nas Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi SAW. Contohnya, iaitulah Allahu yattasif bis sam'i wal basar. Allah Ta'ala bersifat dengan sama dan basar. Dalil, innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala sami' basir. Apa makna sami'? Zatun muttasif bis sam'i. Apa makna basir? Zatun muttasif bil basar. Ya, apa ta'alluq sifat dua ni? Kita mengaji usuluddin kan? Ya, as-sam wal basar muta'alliqatan bi jami'il mawjudat, sawa'un qadiman aw hadisan. Mana sifat sama Allah Ta'ala ni, takluk dia apa? Peranan dia.
ternyata di ilmu ta'ala, ternyata di pandangan Tuhan, pendengaran Tuhan, semua yang maujud sama ada qadim atau baharu. Baik, sekarang kita nak tanya, sejak kita bangun tidur sampai waktu sekarang, berapa saat kita terasa yang kita dilihat oleh Allah? Berapa saat? Yang membuahkan kegerunan di kalbi dan membuahkan kecintaan di kalbi kita. Bimbang-bimbang dalam semayang pun dia tak menghadap Tuhan. Allahu Akbar, belum rokok, dah pergi ke laut, pergi ke darat, pergi pejabat, macam-macam cerita dia tuan. Ada senyum, rupa untung hari ni banyak. Ya, itulah. Ini semayang. Nak tanha anil fahsya wal munkar. Tak masuk lain. Semayang ni masuk betul-betul semayang yang tanha anil fahsya wal munkar. Tuan-tuan angkat dia takbir, tuan-tuan punya kalbi mi'raj ke hadrat Tuhan. As-salatu mi'rajul mu'min. Semayang tu mi'raj orang mukmin. Apa mi'raj? Urujul qalbi ilallah. Allah maha besar, lain habis, tak ada. Benda besar duduk di mana? Benda besar duduk di mana tuan-tuan? Qalbi. Kalau kita besarkan benda tu di mana saja kalbi kita sentiasa ingat. Ya. Mana kau jangan bimbang, kau ada di dalam hati. Kalau tak ada apa? Kau jangan nama-nama, kau tak di dalam hatiku. Itu dah berat tu. Mana apa? Di kalbi. Sebab tu disuruh kita zikir kalbi. Allah, Allah, Allah. Jangan putus. Ya, sentiasa. Turun naik nafas kita, walaupun kita bercakap, walaupun kita makan, kita minum, qulubuhum ma'allah, abdanuhum ma'al khalaiq, wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka bersama makhluk, hati dia dengan Tuhan. Itu sifat para nabi, para rasul, para awliya, para ulama. Ya, mana sentiasa kalbi dia dengan Tuhan. Nah, inilah yang disebut dalam Quran, yaitulah alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang sentiasa mengingati Allah Ta'ala dalam keadaan dia berdiri, dia duduk dan dia berbaring. Ay ala kul ahwalin, qalbi dia mu'allakun billah. Jasad dia bersama makhluk, tak ada masalah. Syariat kita jasad pergilah bekerja dah, nak berniaga ke bisnes buatlah. Tapi hati jangan. Hati kita sentiasa dengan dia. Sebab hati dipanggil Baitur Rabb, rumah Tuhan. Apa makna rumah Tuhan? Bukan Tuhan duduk di sini. Mana tempat urusan kita dengan Tuhan yang besar. Ma'rifatullah wa tajalliyat, ya, wa mukasyafat wal anwar, semua duduk di sini ni. Betul Nabi kata at-taqwa hahuna. Takwa sebenarnya duduk kat sini. Ya, mana kalbi insan bila kita jaga dia betul-betul baik, maka yang lain settle. Yang kita nak bincangkan, nak menghadap suasana akhir zaman, kalbi betul kan? Kalbi kalau selesai, Nabi kata inna fi jasad bin adam mudghah, iza saluhat saluhat sairul jasad kullu, wa iza fasadat fasada sairul jasad kullu, ala wa hiyal qalb. Dalam jasad anak Adam ada seketul daging. Bila dia baik, semua baik. Bila dia rosak, semua rosak. Itulah kalbi insan. Itulah dipanggil hakikatul insan. Hakikat diri insan, itulah dia. Yang dipanggil latifatul rabbaniyah nuraniyah. Satu benda yang latifah, yang dibangsakan kejatuhan, kejadian Allah yang nurani. Dia kalau keluar dia tuan-tuan, tuan-tuan siaplah kain kapan, kapur bagus, pergi kontak jawatan ketua masjid, buat announce. Assalamualaikum, hari ini sebulan telah kembali ke rahmatullah. Itulah ni. Jadi sekarang yang besar mana? Yang dalam ke yang luar? Yang dalam, yang luar? Yang dalam, bukan luar. Tapi banyak manusia tertipu dengan yang luar. Dia jaga makanan, dia jaga pakaian, dia jaga, ya, unsur luaran. Sedangkan unsur luaran ini, dia akan menghadapi satu proses. Pertama dimandikan, dikapan, disemayang dan disumbat dalam liang lahat. Masuk, habis. Yang nak balik tu siapa dia? Hakikatul insan, diri insan. Yang dipanggil ar-ruh, dipanggil dia al-qalbi, dipanggil dia fuad, dipanggil dia syarab, sir. Semua ada dalam hadis dalam Quran nama-nama tu. Ya, peringkat maratib hakikatul insan, dia manusia. Dialah yang bertanggungjawab. Pasti tanya sekarang, yang bercakap ni siapa sekarang? Yang bercakap sekarang siapa ni? Yang luar ke yang dalam? Kalau dia keluarkan, saya boleh cakap tak? Satu masa kita akan berlaku, jasad ini dia tak boleh bercakap, dia tak boleh melihat, dia tak boleh mendengar, dia tak boleh berjalan, terkaku je. Sebab apa? Tu, dia dah keluar.
Mufarraqatur ruh anil jasad, bercerainya ruh dari jasad. Maka dipanggil al-maut, kematian. Maka tertipulah insan apabila meraihkan benda sangkar, sedangkan burung di dalam tidak dijaga. Saya ada berkawan seorang sahabat tuan, dia main burung ketitik, tahu ketitik, mengebuk. Dia punya harga burung mengebuk dia 40,000. Sangkar dia 3,000. Saya nak buat misal, ya, hari-hari dia soleh sangkar. Burung tak bagi makan, burung tu tak bagi minum. Cukup 4 hari burung pun terjongkit, kaki ke atas ke bawah, kaki ke atas kembali ke bawah. Ya, cerdik tak tindakan dia? Tak cerdik. Dia pergi pelihara sangkar apa? Burung tu jaga. Jaga air dengan betul, jaga makanan betul, mandikan dia. Tu orang main burung dia tahu. Cuma nak jaga suara, bila bertanding dia menang, harga naik 100,000. Ya, kalau burung ngebuk tu 100,000, 120,000 main-main harga dia. Maknanya nak cerita apa? Yang dalam tu yang mahal. Yang kau pergi jaga sangkar jasad tu buat apa? Itu jaga sikit sudahlah, sekadar. Yang dalam tu dia nak menghadap Allah Ta'ala. Yang ni besok nak hijrah. Kita dah hijrahkan dulu alam zarri, kemudian turun ni sekarang alamil mulki, kemudian kita akan pindah balik alamil barzah, kemudian pergi alamil baqa, kekal terus. Kita hijrah tuan, satu peringkat ke satu peringkat. Ya, supaya mudah-mudahan kita balik dalam keadaan cantik, datang dia cantik, balik pun cantik. Maka kecantikan ialah kita nak buat ialah pembersihan. Ya, bersih segi akidahnya, kemudian bersih dari segi amaliyah. Ibadat luar itu ilmu fiqh ada kawan. Ya, contoh Imam Syafi'i kata apa? Iza sahal hadis bahwa mazhabi wa iza ra'ayna sahibuddin yamshi 'alal ma qabiltu. Apabila hadis itu hadis sahih, itulah mazhabku. Bermakna mazhab al-Imam Syafi'i dibina di atas hadis-hadis yang sahih. Dan saya pun ambil tauliah negeri Melaka, dia suruh mengajar fiqh mazhab Imam Syafi'i. Ni ada pula lebay kotai dia kata, Imam Syafi'i kita tak ikut Imam Syafi'i, kita ikut Rasulullah. Imam Syafi'i tak maksum, Rasulullah maksum. Pada bodoh. Dia cakap macam budak sekolah. Maksum ni tak payah cerita, budak jam 4 pun tahu Nabi tu maksum. Sekarang kita ikut mazhab atas dasar apa? Maksum ke? Bukan. Kita ikut mazhab atas dasar ijtihad. Atas dasar ijtihad. Ya, yang masuk dalam hadis sahih, Nabi kata man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Hadis sahih. Ya, barang siapa yang berijtihad betul 2 pahala. Kalau tersilap 1 pahala. Bermakna ijtihad benda dalam syarak ni ada 2, satu nas qat'i, satu nas ijtihadi. Itu kena ngaji usul fiqh dan sebagainya. Jadi kita mengikut mazhab Syafi'i kena ijtihad yang diberi autoriti oleh Rasulullah SAW. Ya, tu keadaan dia. Ini pula dia kata saya ikut Rasulullah. Habis Imam Syafi'i tak ikut Rasulullah. Imam Syafi'i tuan-tuan 7 tahun dah hafiz Quran. 7 tahun kita pun main getar lagi. Dia dah hafiz Quran tuan-tuan ni. Bukan calang-calang. Imam Syafi'i cukup hebat. Kurnia Allah Ta'ala kepada yang dapat manfaat kita mengambil segala hukum daripada ijtihad istinbat yang dikeluarkan oleh Imam Mazhab dia Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i tuan-tuan pernah satu ketika Imam Malik mengajar. Imam Malik mengajar tiap-tiap satu kuliah 40 hadis. Kita mau baca satu hadis ni 40 masa subuh kan. Imam Malik baca hadis 40 hadis. Imam Syafi'i ni dalam keadaan dia kehidupan yang terlalu sederhana. Nak beli kalam, bolpen pun tak ada tuan-tuan. Jadi bila Imam Malik baca hadis, dia duduk di belakang, dia catit dengan air liur tuan-tuan. Dia ambil air liur ditulis. Imam Syafi'i keluar syarah dia tulis. Jadi Imam Syafi'i yang mengajar dia tengok apa kerja budak ni main air liur. Ya. Lepas belajar dia kata ya fadhan ta'am. Pemuda mari sini. Apa kau buat ketika aku mengajar orang ni? Aku mencatat segala ilmu yang kau ajar tuan. Kau ulang balik. Dia ulang satu huruf pun tak jatuh. Imam Malik kata, Masya Allah, hebat betul ni pemuda ni. Malam di rumah Imam Syafi'i, di rumah Imam Malik beritahu anak dia, engkau tengok apa amalan pemuda yang hebat ni kata. Lepas dia sembahyang tahajud bahkan dia letak kepala ni sampai pagi. Sampai subuh lah. Ya. Jadi bila tanya apa amalan kau buat malam tadi, ada tanya anak Imam Malik. Anak Imam Malik kata tak, dia tidur je bah.
Nampak dia tidur macam tu je. Imam Malik kata, panggil Imam Syafi'i, apa kau buat malam tadi? Malam tadi dia kata, aku telah istimbat sebanyak 1000 hukum. Rupa tak tidur tuan, dia jalan ni nak. Itu kehebatan Al-Imam Asy-Syafi'i, bukan jalan-jalan orang tuan. Tu. Jadi maknanya apa? Imam Asy-Syafi'i menolong, membantu kita mengijtihad sumber hukum, supaya tepat dengan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2, bersih akidah, kita hijrah betul-betul. Kemudian bersih konteks amalan kita, jangan terlibat dengan bid'atud dalalah. Kalau bid'ah tak dalalah tak apa tuan ni ada sebut juga bid'ah macam-macam. Bid'ah ni ada dalalah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah wajibah. Bid'ah benda Nabi tak buat kita buat, itu tak ada bid'ah. Tu bukan hukum. Ni kita tanya apa hukum? Bid'ah. Dia pun tak kerti. Hukum wajib, haram, sunat, makruh, harus. Itu hukum. Kalau kita tanya hukum, apa hukum? Wajib ke? Haram ke? Sunat ke? Itu hukum. Ni kita tanya apa hukum? Bid'ah. Itu kan hukum. Bid'ah ni perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi kita buat, maka dipecah kat situ. Ada bid'ah yang wajib. Jam'u suwaril Quran, menghimpun Quran wajib. Nabi tak pernah himpun Quran. Letak di pertama dan sebagainya. Zaman Sayyidina Osman dihimpun Quran. Sebab banyak hufaz, para hafiz dah syahid dalam medan peperangan jihad, maka dihimpun balik. Perbuatan tu Nabi tak buat, itu bid'ah. Tapi bid'ah wajibah, wajib untuk memelihara Quran. Dan seterusnya banyak lagi lah. Itu maknanya bid'ah di sini dengan makna apa? Kullu, kalau bahasa Arab dia panggil kullu bermakna majmu'. Mana tiap-tiap bid'ah mana kebanyakan. Benda dipanggil bid'atud dalalah. Kalau Nabi tak buat, bercanggah dengan dasar hukum, atau boleh dipanggil bid'ah yang dimaksudkan di sini. Kemudian yang ketiga ialah kita memelihara kesucian yang paling besar sekali, ialah al-qalbi, tempat tilik Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila ma fi qalbikum. Allah Taala tidak hanya melihat amalan luar kita saja, bahkan dilihat last sekali sama ada amal itu nak diangkat atau amal itu ditolak. Sebab kita nak selamat tuan-tuan, kita kena lepas 2 pintu. 2 pintu terbuka, baru kita selamat dunia dan akhirat. Pertama apa dipanggil? Babul amal, pintu amal. Yang kedua apa? Babul qabul, pintu penerimaan. Bahawa amal kita, Tuhan iktiraf, amal itu diangkat. Sebab di sana ada amal yang terbalik. Dalam hadis yang panjang, 3 gulungan yang sangat besar jasa dan Islam memerlukan dia. Pertama apa? Gulungan orang yang mentadbir hukum daripada Quran dan hadis, mengeluarkan hukum supaya kita dapat beramal dengan betul. Siapa? Gulungan para ulama. Tak ada ulama, jawab kita pun tak kerti hukum hakam. Satu. Yang kedua, gulungan ialah mujahid, orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada orang berjuang, tuan-tuan masih ikut dia, selera nafsu dia, habis Islam. 2. Dan yang ketiga hanya gulungan as-sakha, gulungan orang yang dermawan. Dia support perjuangan Islam, kerja-kerja Islam dia support. Nak buat masjid dia 3 orang ni, seorang 2 juta. Jadi masjid seorang. Kita pungut derma 3 tahun tak siap lagi. Seorang bagi seorang RM50. RM5. Lepas tu masjid tak siap ke? Kau minta ke darah, kau pergi makan ikan bakar RM50, RM100. Bagi masjid RM5. Lepas tu tanya tak siap lagi ke? Sahabat kali bagi tuan-tuan, Masya Allah, hebat-hebat. Baik, nak ceritakan 3 benda ni besar untuk ketahanan Islam: al-ulama, was-sakha, dan gulungan apa? Al-mujahid. Ni kalau sakha ni tuan-tuan nak cerita kemurahan, Masya Allah. Apabila berlaku perang Tabuk, gambaran perang Tabuk Rasulullah ada gambarkan lebih kurang 600 km, lebih kurang sini Kelantan, jauh. Bayangkan kenderaan, tak ada kenderaan berenjin, motor tak ada, kereta tak ada, apa pun tak ada, kuda nak merentas padang pasir, memerlukan mana persiapan yang kuat. Maka datang Sayyidina Umar berjumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dia kata hari ni aku nak, maknanya nak berlomba mendahului amal Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni, aku bangun malam, dia bangun awal lagi. Aku buat tak terkejar, dia kata orang tua ni hebat betul. Sekarang aku bagi hartaku separuh hartaku aku bagi untuk persiapan jihad dalam perang Tabuk. Kejap lagi Sayyidina Abu Bakar datang. Ya Rasulullah, anfaqtu jami'a amwali.
aku infakkan semua hartaku. Tak boleh lawan orang tua kita. Ya, nak cari sekarang kau suku harta, tak ada, tak nak. Kan? Dia masuk bank bukan dia kunci, dia welding tu. Ya, nak bengkok derma ke bayar lagi nak kola kocik. Pusing. Ada yang derma pula siap tukar duit. Silap. Dia masuk RM50, masuk 50. Macam-macam perangai. Ya, nak ceritakan apa? Hebatnya para sahabat yang menjadi anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, nak ceritakan tadi. 3 ni hebat ni. 3 ni golongan yang paling hebat. Ya. Jadi apabila Allah Ta'ala tanya di akhirat, ulama, ke mana engkau gunakan umur kamu? Wah, dia berjawab dengan semangat, ya Allah, aku habiskan pada jalanmu. Aku cari ilmu, menuntut ilmu, aku sebarkan ilmu, aku mengajar, ceramah, ya, siang malam, maknanya ya, semata mencari keridaan kau. Apa Tuhan jawab? Kazabta, bohong kau, Tuhan kata. Yes. Disuruh malaikat tumuskan muka di bawah, lelau dia dan humban ke neraka jahanam. Kau menuntut ilmu, tujuan kau nakkan keduniaan, untuk pangkat, untuk nama, ini dia. Sebab Nabi mengatakan, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyasrifa wujuhan nas ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa tuntut ilmu agama Allah Taala, dia mengaji sekolah agama ke, dia pergi Mesir ke, Azhar ke, pondok ke mana pergi, tujuan dia apa? Liyumariya bihi sufaha, nak tunjukkan kehebatan, besok orang pandang aku alim, satu. Ataupun liyasrifa wujuhan nas ilaih, nak menarik pengaruh manusia, biar manusia ramai berhadap aku, besok aku glamour dan sebagainya. Maka Nabi kata, cempakkan di dalam neraka jahanam tu. Dia menuntut ilmu bukan kerana kerana Ta'ala. Nak jaga tuan-tuan ni, kita menuntut ilmu semata-mata menjunjung perintah Allah, kewajipan, dan nak mengeluarkan kita daripada kekelaman kejahilan, untuk mengenali Tuhan dan untuk mencari keredaan dia. Satu. Ulama besar tuan ni, boom, terjun neraka. Ambil pula golongan yang kedua, sama jugalah. Bila dia tanya, berjawab dengan hebat, harta aku habis begini. Tuhan kata, kazabta, bohong kau. Kau buat semua kau nak nama, dan nama tu semua kau dah dapat atas dunia. Hari ni malaikat tumus muka di bawah tu, lelau dia, kumban dia ke dalam neraka jahanam. Dan begitu juga orang yang berjihad. Bila berjihad, dia kata, aku mati ya Allah, berkorban nyawa aku berikan pada agama. Kazabta, bohong kau, Tuhan kata. Kau berjuang supaya kau dipandang hebat, kau nakkan nama, glamour dan sebagainya, semua kau dah ambil atas dunia. Hari ni malaikat tumus muka dihumban ke neraka. Bermakna apa tuan-tuan? Ada benda yang sir, yang besar di dalam qalbi itu. Dia maknanya yang dikatakan oleh Nabi SAW, kehebatan Sayyidina Abu Bakar, ya, laisa fadl Abu Bakar tu bukanlah ma faddala Abu Bakrin bi kasrati salah wala siyam wala hajj, ya, walakin ma qarra fi batni. Bukanlah lebih Abu Bakar tu, ya, dengan banyak semayang, memang dia banyak semayang, lebih harta, memang dia banyak beri sumbangan, tapi satu sir yang ada dalam dia, itulah ma'rifatullah khassah, makrifat dia dengan Tuhan yang sebenarnya. Ya, yang disebut oleh Rasulullah SAW akhir, ya, kita punya kuliah pada malam ni, ceramah malam ni, itulah apa Nabi kata, man ahabba ayyan zurah ila maitin yamshi alal ard falyanzur ila Abi Bakr. Siapa yang tengok mayat, berjalan atas bumi. Wah, kalau kita mayat lain lagi kan. Siapa nak tengok mayat yang berjalan atas muka bumi, sila tengok Abu Bakar. Tulis dia. Abu Bakar tu mayat yang berjalan atas bumi. Apa maksud? Maksud kita nak maksud dia. Mana Abu Bakar orang yang telah mematikan nafsu dia. Ya, sebab kita ada mati dua. Satu dipanggil mutu qabla anta mutu, matikan diri kamu sebelum mati. Mati pertama dipanggil mati hissiyah, mati hissi. Yang kedua mati maknawi. Mati hissi itu kita bincang, kita sama tahu, keluar roh, mandikan kapan semua siap, tanam. Mati dikenal di sini ialah mati maknawi. Mana mematikan yang pertama, unsur nafsun lawa, nafsu, maknanya segala sifat mazmumah dimatikan dan dihidupkan subur sifat mahmudah. Yang kedua, matikan segala kasat yang tidak elok, mati. Dan ketiga, matikan pandangan kita hanya kepada dia saja. Yang mana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu soalan tuan ni, kita beribadat untuk apa? Rasulullah kata untuk ibadat, untuk mendapat apa? Kasih sayang Allah. Kita ibadat nak dapat kasih sayang Tuhan, redha Tuhan, kasih sayang Tuhan. Sebab ini yang laku di akhirat. Dalam tafsir sebutkan yauma yafirru mar'u min akhi. Hari yang mana manusia lari daripada orang yang dikasih. Besok di hari akhirat, isteri cari suami. Suami kata nafsi nafsi.
Ya, suami cari isteri jawab yang sama, anak cari bapa, bapa cari mama, anak cari emak, semua jawab sama, engkau aku. Hari yang sangat dahsyat apabila dia terserempak dengan julangan neraka yang sangat dahsyat. Ketika itu satu gambaran dalam hadis sahih, seorang ditimbang amalan dia, maka tak cukup satu je kan, sikit lagi. Kalau dapat satu je pahala, dia boleh masuk syurga. Ya, oleh kerana itu ikut postur dia neraka lah. Jadi Allah Ta'ala kata, ya malaikat, kau bawa dia ni pergi minta siapa boleh support, satu je pahala. Pergi jumpalah anak dia, isteri dia gitu, semua sekali tak dapat kan. Maka dia balik menghadap Allah dengan cara yang layak dengan kebesaran Tuhan, yang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dia kembali dalam keadaan yang gerun. Akhirnya Allah Ta'ala kata apa? Malaikat, ambil tangan dia, masuk ke di dalam syurgaku dengan kasih sayangku. Jadi apa tuan? Kasih sayang Tuhan yang paling besar menyebabkan insan lepas daripada azab yang sangat besar. Kita pergi balik masjid surau, pergi kerana buat kebajikan, tujuan dia mudah-mudahan di akhirat kita selamat mendapat nikmat, terhindar dari azab. Jadi sekarang akhirnya kita ibadat apa tuan-tuan? Nak dapat kasih sayang Tuhan. Maka kasih sayang Tuhan duduk di mana? Dalam hadis sahih Nabi kata, itulah dalam hadis Nabi kata apa? Itulah bahawasanya disuruh bagi kita ni beramal sampai hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sam'a alladhi yasma'u bi. La yazal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sentiasalah hamba aku mendampingkan diri selepas mengerjakan fardu, dibuat sunat, sehingga mana? Hatta uhibba, sehingga aku kasih akan dia. Dan bila aku kasih akan dia, kata Allah Ta'ala, kuntu sam'ah allazi yasma'u ila hadis, ila akhir hadis. Mana akulah pendengaran dia, dia mendengar dengan aku. Ya, dia bercakap, dia berjalan, dia bergerak semua dengan aku, bukan dengan dia. Tuan-tuan semayang tadi dengan dia ke dengan tuan-tuan? Jangan jawab tu, jawab sendiri. Tuan-tuan kiam sampai salam, tuan-tuan semayang tu dengan tuan-tuan ke dengan dia? Kalau tuan-tuan angkat dia takbir karam terus, nampak afal dia, rokok dengan afal dia, dan sekali nampak betul terasa zauk dengan dia, Masya Allah, hebat. Orang yang akan dapat kasih sayang Tuhan. Sebab itu tuan-tuan, kejap lagi kalau azan lah, ini dah masuk kalau azan tiba hayya ala salah, hayya ala falah, tuan-tuan jawab apa? La haula wala quwata illa billah, la bi anfusikum, dengan Allah, bukan dengan diri kamu. Sebab tu kita matikan tu, kita matikan diri. Ya, kita nampak betul afal Tuhan. Betul nak nampak cermin tu perlu dilap, atau proses dia banyak, antan proses qalbi kita dibersihkan, baru terang nampak afal Tuhan, asma Tuhan, pentajalian dia yang dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia serta kamu di mana saja pun ada. Maknanya dia sentiasa mentajalikan akan kebesaran dan keagungan dia. Mudah-mudahan kita dibukakan oleh Allah Ta'ala pembukaan yang sedemikian sehingga mendapat lazzatul ibadah wa lazzatul ma'rifah, kemanisan ma'rifat dengan Allah Ta'ala. Iaitulah sehingga dibukakan kita terasa af'al perbuatan dia. Itu kena mengaji banyak lagi tuan-tuan. Tuan-tuan pun dah banyak mengaji kan. Atau pembahasan dia pun panjang tuan-tuan. Jadi maknanya ringkasan dia mudah-mudahan dengan adanya perbahasan daripada para ulama-ulama kita, terutamanya arifin billah, yang arif, membawa kita kepada makrifat yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitulah bila kita ibadat, kita dapat mematikan pandangan kepada makhluk yang kita nampak sebenar-benar ditajalikan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Selama ni kalau kita buat ibadat, kita rasa kita hijrah lah, cari jalan untuk hijrah. Cari jalan untuk hijrah. Macam mana nak rasa? Kita berjalan terasa dari dia, kita duduk terasa daripada dia, terasa tu ni zauki. Cari. Maka Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, talabul syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabir ulama. Standard Imam Ghazali pun hebat, ilmu 300,000 hadis. Dia kata apa? Mencari guru yang mursyid menjadi kemistian untuk kau usul ilallah, sampai kepada makrifat yang sebenar kepada Tuhan.
Maka tuan-tuan munajat kepada Ta'ala, minta malam-malam, ya Allah, tunjukkanlah aku mursyid yang boleh memimpinku. Tuan-tuan jangan tanya saya tak tahu. Ya, saya tak tahu. Tuan-tuan minta kepada Ta'ala. Dan seorang ulama besar di Mesir, tesis PhD dia dipakai oleh Mesir, dah hebat. Profesor, saya pernah berguru dengan dia. Jadi dia kata, ketika aku dapat PhD Mesir, punya hebat kan, bapa dia kata, la ardal, kata aku tak reda sekadar tunggu dapat. Aku nak engkau cari seorang murabbi, mursyid yang sebenar, yang memimpin rohani engkau ke Tuhan. Maka dia pun tak tidur 40 hari. 40 hari tak tidur. Dia tak tidur 40 hari, dia munajat dia malam. Akhirnya dimimpikan dia macam keadaan tsunami datang. Tiba-tiba kereta tak boleh jalan dalam mimpi tu. Dia pun dongak ke atas, nampak tali. Dia pun gayut tali, dia naik, tiba-tiba tengok atas, syekh tu ada pump. Masya Allah, itulah maksud dia mursyid yang sebenar. Dia pun jumpa tuan syekh tu. Tuan syekh kata, kau dah mimpi kau nak jumpa aku, dah lama aku tunggu kau itu. Ya, atau makna menuntut akan murabbi atau mursyid yang kamil, menjadi kemestian untuk kita usul ilallah. Sebab tidak ada nikmat sebenar-benar nikmat bila terbukanya kalbi kita dengan Allah. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat yang sebenar bila terbuka engkau dengan dia. Sekadar itulah untuk kita pada malam ni, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lana ya Allah ma salafa minaz dzunub waqsimna ya Allah fima baqiya minal ajal fa inna khaira kullahu bi yadi wa anta minal Allahumma haqqqiqna bi haqqil ahli qurbi waslub bina ya Allah masalikal ahli jazb. Allahumma ja'alna min ahli tajarrudi 'anil aqwan wa jazib qulubana 'anil nazar wa sukun ilaiha hatta yankashif lana anwarul muraqabah wal musyahadah bi jahi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa kami ya Rabb, ampunilah segala kesilapan kami ya Rabb, ampunilah segala kegelinciran kami ya Rabb, ampunilah segala kelalaian kami ya Rabb. Tariklah kalbi kami menghadap ke hadirat-Mu ya Rabb, dan buangkanlah pandangan makhluk daripada hati kami ya Rabb, dan bukukanlah ma'rifat yang sebenar kepada-Mu ya Rabb, dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW, ahli bait dan para sahabat dan masyayikh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.